Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Okey guys, kalau korang nak tahu kedai kayak Melaka telah menawarkan pakej untuk membayar ansuran bulanan, tetapi dengan syaratnya. Dengan syaratnya korang tengok gambar ni. Gambar ni hanya bank-bank tertentu saja yang layak untuk membuat bayaran bulanan. Korang perlu ada kad kredit bank-bank seperti berikut. Dan kalau korang tak ada kad kredit, korang boleh gunakan buy now pay later seperti berikut. Kalau lulus, korang boleh dapat bayaran bulanan dan memudahkan korang untuk bajet lah, untuk mudahan untuk beli barang-barang yang korang nak. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni geng, aku nak unboxing enjin Hillier kan, yang ditaja lah daripada kedai kayak Melaka lah. Ni enjin ni 15 HP, 15 horsepower. Jadi kita tengok apa yang ada dalam kotak ni, dalam enjin. ya. Spare part semua Yamaha ni. Okay. Ada orang komen kat saya dalam tu tanya, dia kopi Yamaha ke, dia tanya. Buat nak letup tak tahu. Boleh tak? Pakai dia punya tempat enjin Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Tu dia. Okay. Ni enjin dia 15 HP. Tengok apa yang dapat dalam enjin, dalam kotak ni. Satu tong berapa liter ni? Tong 12 liter bang? Ke 20 liter? 24. Oh, tong 24 liter. Tong 24 liter. Tong original ni dia. Tong 24 liter. Lepas tu ni apa, safety kan? Safety yang matematis ni, enjin apa benda dalam benda ni. Dalam enjin. Lepas tu hose untuk tong minyak ni kan. Kemudian ini dia punya throttle dengan spana plug. Betul? Ya, spana plug. Lain-lain tak ada. Apa? Kita angkat ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Buka juga. Sekejap. Suka. Okey. Tu mukurinya. Ni dia kena pasang ni dia asing. Dia okey. Geng, tengok apa, kalau dah ambil enjin kan, dia boleh laras lah untuk start dia, untuk apa, bagi keras lah supaya dia bawa nanti boleh kita maintain, tak adalah lengung sangat mesin. Dia hanya tukar kat sini. Dia sebiji macam kopi yang Yamaha punya. Enjin dia, spare part dia semua kopi Yamaha. Jadi tak perlu risau, spare part dia memang spare part Yamaha. Jadi kita buka plastik ni. Tu dah. Gila. Dia bagi spare part ni semua ada. Spana ni dalam ni. Kalau nak keraskan tengkuk enjin ni supaya keras kan, semua ada spare part dia. Okey.
Okey saja apa buat booking pada enjin ni kan, pada kedai Melaka. Jadi kalau korang berminat untuk dapatkan enjin ni 12 HP ataupun ada banyak lagi daripada 3 HP sampai 90. Tu post stroke pun ada, tu stroke pun ada. Jadi kalau korang berminat, korang boleh hubungi nombor kedai korang lagi. Nombor aku sediakan macam biasa. Korang boleh contact kedai kat Melaka. Tu kalau korang nak dapatkan diskaun, jangan lupa untuk sebut nama kod ya, untuk dapatkan diskaun. Jadi terima kasih kerana tengok video ni, dan terima kasih yang support. Okay, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.